So hari ni aku nak introduce kat korang truck mini yang menggunakan remote control. Macam lori sayur tu. Okay, so jom kita unboxing. So dalam kotak ni, barang-barang yang korang akan dapat adalah okay, first korang akan dapat bateri untuk truck, kemudian bateri untuk remote control ada 2. Dia pakai bateri 2A dan juga tempat untuk charge. Macam USB cable lah. And then korang akan dapat remote control. Dia basic remote control lah. And juga lori. Smart korang. Dia punya body tebal juga. Walaupun plastik tapi body dia tebal. Jadi kalau anak korang lasak ke apa, tak akan pecah. Tak mudah pecah lah. So, semua berfungsi dengan baik. Jom kita masukkan bateri. Okay, bateri yang dia bagi tadi korang masukkan dekat remote untuk bateri 2A ni. Kemudian boleh tutup balik macam biasa. And then bateri untuk truck pula boleh buka bahagian bawah body. Kemudian korang cucuk je bateri dia kat situ. Kalau tak ada bateri korang kena charge dulu tau. Okay, macam aku dah sampai-sampai ada bateri. So, jom kita start main. Wah, ni best ni. Dia boleh angkut-angkut barang tau. Nanti aku buat part tu, angkut-angkut barang pula. Kalau korang nak tengok body dia lagi cantik, lepas ni aku letak stiker semua. Korang komen part tu.